Okey, sekarang kita nak bersama Abalong. Nak tanya Abalong punya perasaan macam mana. Okey Abalong, macam mana perasaan hari ni? Cakap kuat-kuat. Hari ni saya punya perasaan hari ni agak gembira. Kita masih lagi dalam misi memburu mekabot yang ada. Saya punya mainan LRT. Saya kumpul shop dekat stesen LRT. Berkelah sama Sinuka. Okey. Dah hampir 9 jam. Kita ada transit sebab sebelum ni ada berlaku gelinciran ledasan LRT. Jadi perjalanan agak terganggu. Kita terpaksa menggunakan transit lah, bas ataupun van ataupun panggil rapid on demand. Dan sekarang kita ada dekat stesen Chang Sauli. Sinuka begede. Okey. Kita mula dalam pukul 11 tadi. Sekarang dah 7.40. Dia boleh pergi depan belakang. Dia nak cop ada punya. Ada nak. Okey. Ada lagi baki 2 checkpoint sebelum kita menamatkan kita punya perjalanan pada hari ini. Lepas tu dekat Putra Heights kita selangsar dengan makan tengah hari. Lewat kita makan tengah hari. Sekarang dekat Chang Saulin kita solat maghrib. Lepas solat maghrib kita akan meneruskan perjalanan lagi 2 checkpoint. Tak nak balik lewat sangat ni. Sekarang sampai pukul 10-11 tak nak. Penat. Esok ada benda lain nak buat pula. Okey, sambil tunggu geng-geng gegel ni solat, siap solat. Tengok kat belakang ni. Ada apa? Ada KLCC. Kita dah naik bas. KLCC geng, subhanallah. KLCC cantiknya. Tapi saya tak suka sebab tangga ni tutup sebab platform ni tak tahulah kenapa. Oh, okey. Gitu je. Tadi saya dengar awak lapar lah macam-macam. Bayang-bayang lah. Kita dah naik LRT. Tadi kita berhenti solat dekat USJ 21, solat Zuhur. Okey, alright. Kita dah berada di stesen yang terakhir.
Kita dah ready 4 hadiah semua Alhamdulillah. So sekarang dah 9.45. Kita pun dah nak menuju ke rumah. Okay, itu saja. Baik. Okay, stesen yang terakhir Ampang Park. Okay, kalau korang tak ada aktiviti nak buat dengan anak-anak, korang bolehlah bawa dia orang ni pergi ke mana-mana stesen LRT untuk buat kontes ni lah, buat treasure hunt ni. Alright? Okay, bye. Bye. Mak, itu pernah. Kau apa ni? Mission selesai pukul 9.45. Ha?